ingat nak pergi ke Samariang kan. Jadi pasal saya tengok dah rintik-rintik dah pasal kita naik motor. So saya batalkan nak pergi ke Samariang tu. Bukan apa, kita nak tengok suasana dia lah. Sama-sama kita jalan-jalan panaskan enjin kan. So saya nak pergi ke Samariang, tapi pasal saya tengok dia dah start rintik-rintik dah, saya risau makin lebat kan. So saya singgah dekat Kampung Boyan. Kampung Boyan di sebelah sini. Kalau di sebelah sana adalah Kampung Gresik lah, di sebelah sana tu. So di sebelah kita tu adalah waterfront. Pagi-pagi dah aktif lah. So ada perahu penambang lah di Sungai Waterfront ataupun Sungai Sarawak ni. Ada buaya lah sahabat. Bila kita tengok perahu tambang yang aktif pada waktu pagi ni dekat sebelah sana tu, perahu tambang. Saya harapkan perahu tambang ni dia dapat meneruskan delegasi dia lah untuk generasi yang akan datang. Sebab makin ditelan zaman sebenarnya, makin kurang dah. Pasal jambatan pun dah ada. So kalau kita nak nak menyeberang ke Kampung Boyan ni ataupun Kampung Gresik, ataupun kita nak menyeberang pergi ke Kuching tu, cubalah naik kan perahu tambang. Sama-sama kita membantu ekonomi penduduk di kawasan ni lah kan. Menarik sebenarnya, sebab benda ni dah lama dah. Tapi kalau warisan-warisan tu hilang, so tak ada apalah kan. Tak ada apa yang kita nak tunjukkan untuk generasi akan datang. Pakcik ni dia nak pergi ke seberang tadi, jambatan tak boleh parkir. Siapa nak parkir? So pakai perahu tambang lah. Ada abang mancing diorang kat sini kan. Saya pun tak tahu nak buat video apa sebenarnya kalau cuaca tak mengizinkan kan. Cuba kita tanya-tanya abang ni. Dapat ke bang? Dapat kah? Belum. Bos start kah? Oh. Betul lah, jambatan tutup. So saya dapat nak dipakai jambatan tu. Tengah direnovate. Patutlah saya dapat nak pakai. Kita sembang-sembang dengan abang ni kan. Dia orang kampung sini jugalah. Kita sembang-sembang dengan dia pasal reptilia yang tinggal dekat kawasan sini, ataupun yang menempati kawasan ni. Memang ada. Kadang-kadang dia berada dekat tepi-tepi sungai. Kalau dia nak ada, dia ada. Dan orang kampung sini pun dah tak berani, tak macam dulu lah. Kalau kita nak tengok waterfront ni, kita ambil lah 10 tahun yang lepas, sebenarnya tak pernah orang nampak pun kelibat reptilia ni. Kadang-kadang ada orang menyelam lah dekat sini, dekat bawah-bawah deck tu kan. Kadang-kadang ada orang menyelam. Sekarang ni saya jarang nampak dah. Saya rasa saya tak pernah nampak lagi orang menyelam dekat kawasan ni. Dekat sungai ni dia ada kaloi. Dia ada ikan apa lagi bang? Kaloi pernah ambil langgar. Baung dekat sini. Kalundu kan. Macam abang ni dia mancing ni lah, udang lah. Tak tentu ikut dan dia. Kalau dia nak berjemur dekat tepi-tepi ni, dia akan berjemur. Ni sebenarnya air pasang sebenarnya. Pasang ni. Tapi kalau petang mungkin dia akan surut petang. Masa tu lah penduduk kampung sini akan nampak dia punya kelibat dia lah. So penduduk di sekitar sini dah alert lah dengan benda macam tu kan, dengan isu-isu macam tu kan. So tak ada nak sembarangan lagi lah nak masuk dalam sungai ni. Dulu 5 tahun lepas pernah lah saya tengok malam diorang menyelam masuk dekat bawah-bawah tu, tembak ikan dekat bawah tu. Kadang sebelah sana pun ada juga kan. Tapi sekarang ni kalau ada pun mungkin jarang kan. Itu yang berani lagi lah. Tapi 5 tahun lepas saya pernah tengok orang menyelam dekat sungai ni. Jadi sahabat, kita bukan nak cari buaya semata-mata. Kalau dia ada, adalah kan. Kita bukan nak kemaruk sangat nak cari dia. Pasal kita nak buat video education ni, pasal kita nak share dengan orang supaya berhati-hatilah. So penduduk di kampung sini, di Kampung Boyan ataupun di Kampung Gresik ni, macam saya cakap tadi, 5 tahun lepas ramailah yang menyelam tembak ikan kan dekat tepi-tepi ni. 5 tahun lepas saya pernah tengok. Tapi sekarang ni saya tak pasti. Kalau ada pun mungkin tak ramailah yang berani menyelam dekat sungai ni. So abang tu cakap tadi, yang mancing tadi cakap memang kawasan ni memang banyak buaya lah kan. Jadi apa yang kita nak kongsikan ni adalah supaya sahabat-sahabat ketika melakukan aktiviti menjala ke memancing ke, supaya berhati-hatilah. Dan abang tu pun nasihat saya juga supaya berhati-hati kan. Tengok cuaca sekarang ni, hujan dah turun dah sekarang ni.
Dekat Samariang tadi saya tengok dah lebat dah. So saya patah balik. Sampailah saya ke kampung Boyan ni, kampung Gresik ni. Saya harap hujan ni dia tak berpanjangan lah. Pasal saya nak balik kan. Kalau balik susah sikit lah kan. Pasal kita naik motor. Sini kalau kita nak datang ke sini, kalau naik kereta tak boleh sebenarnya. Jam sebenarnya. Kuching ni jam lah. Tak macam dulu. 10 tahun lepas saya rasa boleh consider lagi lah. Tapi dah masuk ke tahun 2000 ni kan, 2000-an ni memang tak boleh, jam jalan-jalan. Jadi kalau air surut ada tempat-tempat biasa saya pergi, kalau kita tak nampak dia, kita terbangkan drone, adalah dia kan. Kalau kita nak cari buta-buta macam tu tanpa alat ataupun teknologi, memang kita susah nak nampak kelibat dia lah sebenarnya. Jadi tempat ni ataupun senang cerita di kampung Gresik ni, dia banyak kedai kek lah, Mira Cake House, kek lapis apa semua kan. Dan di tempat ni juga ada jual terubuk masin juga. Kadang-kadang orang yang menginap di hotel ni, kadang-kadang nampak juga buaya melintas dekat kawasan ni, dekat bawah ni. Nampak juga buaya. Aduh, makin lebat hujan ni. Penghuni yang menginap di hotel tu kadang-kadang nampak juga buaya melintas dekat bawah ni. Sampai dekat pending sana tu ada buaya. Ni kampung Boyan. Okay. Kalau di sebelah sana tu Gresik lah. Dengan keadaan yang macam ni kan, sepatutnya banyak tempat yang kita boleh explore lagi. Kita singgah dekat mana-mana sungai yang ada dekat kawasan ni, termasuk di Samariang sana tu. So dia adalah beberapa sungai dekat kawasan tu kan. Kita start dekat sini lah kan. Tapi itulah apa yang saya nak sampaikan tadi tu kepada sahabat tu, supaya sentiasa alert, hati-hati kan. Cukuplah yang berlaku yang sebelum ni, awal mula serangan buaya bagi tahun 2026 kan. So lepas ni jangan berlaku lagi lah serangan buaya tu. Saya harap kepada sahabat-sahabat yang selesa dekat sungai tersebut, jangan mandi, jangan mancing dekat gigi air tepi sungai, jangan. Lepas tu menjala, bolehlah menjala dekat darat ke kan, tapi janganlah menjala masuk dalam sungai tu. Tahulah sungai tu surut, parah-parah pinggang. Kadang-kadang ni terdengar juga mitos daripada orang tua-tua, kalau air tu surut, buaya tak boleh nak berputar ataupun berpusing kan. Sebenarnya boleh je. Kalau air setakat yang parah-parah pinggang tu, memang masih lagi lah dia boleh serang manusia tu. Kalau sahabat-sahabat diri, cuba sahabat-sahabat diri air parah pinggang, air parah lutut pun kau nampak buaya pun, saya pun tak berani kan. Nama dah buaya, sebenarnya dia tak boleh mengejar lah. Dia kalau buaya siam ni hanya terdapat di Kepulauan Borneo lah. Contohnya macam di Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Kalimantan. Asal Borneo memang ada lah buaya katak tu, daripada spesies Crocodylus siamensis. Dia memang boleh berlari. Saya tak boleh nak bahaskan dengan lebih terperinci lagi lah spesies-spesies buaya ni kan. Sebab bukan semua orang tangkap apa yang kita nak ceritakan. Kita belajar kat sekolah pun, kalau cikgu ajar pun kita pun pening, bela kan. Susah. Bukan semua orang faham benda tu. Yang faham lah, yang tak faham dia tak faham lah. Tetap orang panggil buaya muara ataupun buaya air masin dengan panggilan buaya katak, tapi sebenarnya bukan buaya katak, buaya muara ni. Buaya katak ni kenapa kita panggil dia buaya katak? Pasal dia boleh melompat. Memang dia boleh melompat pun. Dan dia agresif dari segi pergerakan dia. Tapi banyak serangan yang berlaku ni daripada spesies buaya muara lah. Itu spesies Crocodylus porosus. Spesies itu yang paling banyak menyerang manusia. Untuk serangan buaya jejulung di Serik Aman pernah berlaku, tapi itu kes terpencil. Dan kedua-dua mangsa itu terselamat di Serik Aman. Kes serangan daripada spesies buaya jejulung, ataupun dengan nama saintifik dia adalah Thomistomas lisgili. Mana ada makanan nak bagi? Nada utai balik ku kedek. Nada utai. Comel dia. Hujan pun rintis-rintis kan. So kita tak boleh nak buat apa. So kita tamatkan video setakat ni sajalah kan. Hujan ni masih ni lagi ni. Tak tahu dia berhenti bila ni. Saya redah jugalah, terpaksa redah jugalah hujan ni. Baik, saya tamatkan video kita untuk kali ni setakat ni saja. Semoga sahabat sentiasa berhati-hati. Bagi sahabat-sahabat yang sering mencari rezeki di sungai ni, sentiasa waspada. Jadikan apa yang telah berlaku tu telah pun berlaku, dan kita jangan buat lagi perkara yang tidak
sepatutnya kita buat itu. So buatlah kerja itu smart work lah. Jadi S itu adalah spesifik, untuk M adalah measurable, untuk A achievable, dan juga R relevant, itu T time bound. Okay? Itulah maksud pada smart tu, smart work. Jadi kita nak buat kerja tu kena berfikir dulu sama ada kawasan itu bahaya atau tidak. Tak kira lah apa kerja yang kita buat, sentiasa hati-hati. Alright, sekian, terima kasih sahabat. I got the sun.